Okay guys, ini kawasan rumah saya yang depan. Saya selalu travelling, nak cari konten lah konon. Kemudian rumput saya depan ni memang dah tinggi. So saya dah panggil tukang pemotong. So dia akan buat pagi ni lah. Tengok ni, panjang dah guys, panjang. Ini pohon pun dah layu sebab saya tak jaga dia lah, bagi air ke apa. So pagi ni dia akan potong ini guys, panjang dah ni. Masih ada hujan, tapi saya nak potong dia pendek-pendek. Ini bahagian depan ni, ini bahagian depan. Tengok bunga nasib tak mati. Kalau dah potong kemas sikit. Tengok kat belakang ni guys, berpanjang. Saya memang suka berkebun, tanaman bunga semua. Tengok, dah panjang rumput dah guys. Saya akan gunting pendek-pendek nanti. Bukan saya lah orang. Tengok, ni belakang kawasan. Dulu beli rumah ni okey harga, tapi sekarang kalau macam ni mahal loh. Saya ingat nak kebun. Panjang dah rumput guys. Yang tepi-tepi tu saya akan kemas sendiri. Cuma nak potong, suruh dia potong rumput je. Baru selesai pemotongan dia guys. So saya suruh dia kat tepi parit ni pendek-pendek sikit. Lepas tu, lepas potong, dia orang akan buat pembersihan. Baru nampak kawasan saya ni nampak cantik sikit lah. Ni yang depan, yang baju biru tu tokek dia. Lepas tu di belakang lagi tebal rumput tu guys. 2 bulan lebih tak dipotong, agak tebal sikit. Ini saya punya tanaman dah macam tak tumbuh lagi. Saya akan bersihkan. Dia buat pemotongan tepi rumput tu, tarik dulu. Baru dia pergi tengah. Saya suruh dia potong pendek-pendek. Tengok rumput ni orang cakap rumput sapi. Dulu saya dengan suami saya tanam ni guys. Dia bukan rumput liar. Ni rumput sapi. Ni toke dia berumur. Sekarang senang, tak payah sapu, main blower je.
Macam tu je, senang. Tapi blower tu mahal juga guys, dengan macam-macam. Saya tengok harga almost 1000 plus ni. Dia buat macam ni. List rumput tu dah potong guys. Sekarang mana ada rumah yang ada green macam ini kan. Misal kawasan ni dulu-dulu tahun 80-an, awal tahun 80. Tengok bunga saya pun dah pergi mandi. Ini antaraan saya dengan jiran saya ya. Dia buat macam ni. Jadi dia tak nak angin masuk ke, daun masuk ke. Dia cover habis sampai betul. Bunga saya ni macam ni. Kalau nak buat pembersihan di luar ni mengambil masa berjam-jam, seminggu, 2 minggu. Kebanyakan bunga saya ni, tanaman saya dah mati, tapi tumbuh balik. Sebab lama tak bagi air. Yang lama hidup ni macam ni. Dia macam ni. Tadi buat pencucian, belum lagi ni. Ini jadi hidup juga. Ada spesies saya punya ni dah mati, sayang guys. Saya beli mahal dulu. Tengok dah mati semua. Masih lagi dia orang buat pemotongan rumput panjang sangat. Nama juga dia orang kena gunting sebab tebal lah rumput saya ni guys. Sebab saya suka apa nama tu, kawasan hijau. Sebab saya suka tanam. Ni halia saya wangi guys. Nasib tak mati. Ini saya kena lepas, saya kena mau atur balik. Kalau you boleh bagi tahu ini apa ni ya? Saya pun tak tahu apa tanaman ni. Ni teman yang bagi. Boleh buat minuman dia cakap, macam citrus. Saya boleh gunting. Rumput tebal kan, rumput tebal. Kalau saya pengsan dah. Ni toke tu rajin, dia orang kucing juga tu. Aduh, tengok pohon serai wangi saya pun dah dia kena gunting. Buat tudung, asal bersih aja. Tengok guys, rumput banyak. Tak cukup satu plastik. Sebab rumput 2 bulan guys. Itulah tebal. Terang guys, terang sudah. Clear sudah rumah. Ini yang tepi ni belum saya cat. Mau cari cat.